Okey, boleh mula. Aku Boleh mula. Kemaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan analisis kesantunan berbahasa. Saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan berserta ahli kumpulan saya iaitu Alif Aiman, Aina Batrisha, Fatin Nabiha dan Fatin Nusofina. Kami akan menganalisis berdasarkan situasi perbualan tidak sopan antara pelajar dan pensyarah. Baiklah, dialog yang kami pilih bagi pelajar adalah, aduh sir, apa ni? Saya tak fahamlah apa sir bebelkan dari tadi. Slide ni pun serap gila. Pening saya tengok. Sir cakap laju sangat macam nak lari pecut. Cuba slow sikit. Baiklah, itu adalah contoh situasi komunikasi yang sangat tidak santun. Saya serahkan kepada ahli kedua untuk menganalisis isu ini. Terima kasih. Baiklah, berdasarkan dialog yang dibaca sebentar tadi, terdapat dua isu utama yang dapat dikenal pasti. Pertama, isu bahasa. Pelajar menggunakan perkataan terlarang seperti bebel dan serabut yang bersifat menghina. Kedua, isu sosial. Pelajar ini tidak menghormati autoriti pensyarah dan mencelah tanpa izin sekaligus melanggar etika seorang penuntut ilmu. dari sudut prinsip kesantunan pula, pelajar tadi telah melakukan kesalahan besar iaitu pelanggaran maksim santun. Pelajar tidak menggunakan strategi merendah diri, sebaliknya menyerang peribadi pensyarah. Selain itu, nada suara yang tinggi dan sinis menunjukkan ketiadaan adab lisan. Pelajar tersebut juga gagal memberikan sapaan atau salam sebelum memulakan bicara. Untuk memperbaiki situasi ini, pelajar sepatutnya menggunakan bahasa yang lebih tertib. Contohnya, minta maaf sir, boleh saya mencerah sedikit? Saya agak terlepas pandang pada bahagian slide tadi. Jika tidak keberatan, bolehkah sir jelaskan semula dengan lebih perlahan? Terima kasih sir. Dalam versi ini, kita nampak elemen merendah diri dan penggunaan kata maaf serta terima kasih yang sangat penting dalam komunikasi profesional. Sebagai kesimpulan, kesantunan berbahasa bukan sekadar pilihan kata-kata, tetapi ia mencerminkan peribadi dan akhlak kita sebagai pelajar. Penggunaan teknik iMessage fokus kepada kekurangan diri sendiri adalah lebih daripada menuding jari kepada orang lain. Kami berharap analisis ini memberi kesedaran kepada semua walaupun dalam kelas maya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.